Kalau korang suka minuman yang ada chewing-chewing surprise, yang ni memang kena cuba. Kita buat apple bomb. Hai semua, hari ni kita nak guna Captain Dolphin Magic Ball berperisa apple. Magic Ball ni memang best sebab bila gigit dia meletup dalam mulut, rasa apple dia memang fresh dan manis. Satu lagi kita nak tambah Captain Dolphin Crystal Bubble yang berperisa apple juga. Yang ni tekstur dia super chewing dan kenyal, memang sedap makan sekali dengan minuman dia. Okey, easy nak buat, jom kita start. First kita ambil blender, lepas tu masukkan apple hijau yang dah potong kecil-kecil macam ni. Jangan lupa buang biji ya. Now kita nak tambah asam. Tambah asam jenis buah yang ada isi, bukan yang kering ya. Letakkan ais batu sedikit, tambah sirap Magic Ball sedikit bagi senang nak blend. So blend dia lebih kurang dalam 3/4 halus, jangan blend sampai halus ya. Sekarang kita ambil mangkuk dan letakkan ais batu sedikit. Tuang jus yang kita dah blend tadi tu, tambahkan nanas yang kita dah potong kecil-kecil cube macam ni, letakkan hirisan 5 kasuri bagi rasa fresh. Sekarang kita masukkan hero kita, Magic Ball berperisa apple, banyak sikit ya. Bila gigit dia memang meletup dalam mulut, memang rasa padu. Lepas tu kita tambah Crystal Bubble berperisa apple juga. Nah, kalau nak lagi sedap, kita tambahkan sikit sirap dia, kacau semua bagi sejuk dan sebati. Dah pun siap. Apple bomb dah ready. Gabungan nanas, apple dan sedikit rasa masam memang balance. Memang best gila combo dia. Yang ni wajib kena try selama mencuba.